apa kau nak buat? Aku nak makan sambal sotong. Time bulan Ramadan ni dah berbuka ni, makan pula sambal sotong kan. Woi, betul-betul sedap lah ni. Sotong dia kecil-kecil ya. Tu. Sambal sotong mak aku buat ni. Oh, betul-betul kau lah. Dah pedas pula tu. Woi, betul-betul lah. Pedas menyengat pula ni. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan sambal sotong. Oh, dengan ada ayam goreng sikit kan. Lepas tu ada nasi, ada telur lah. Ni biasalah kan. Yang paling best kali ni sambal sotong ni. Weh, lama dah sebenarnya tak makan sambal sotong ni. Weh, time-time bulan Ramadan ni dah berbuka ni, makan pula sambal sotong kan. Weh, betul-betul sedap lah ni. Weh, aku pun dah tak sabar ni kau tengok sambal sotong dia ni. Aku nak try sambal sotong ni pedas ke tak pedas kan. Nampak? Sotong ni pun potong kecil-kecil je. Tak apa, kita try ni sedap ke tak sedap sambal ni kan. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go guys. Oh, sambal sotong ni. Ni sambal sotong. Tergaul lah dengan nasi ni terus. Bismillah. Sedap juga kan. Sotong dia kecil-kecil je. Telur. Aku ni dah lama tak makan sambal sotong ni. Last tahun lepas tu. Oh. Lepas tu ada pula ayam ni. Ni guna tepung macam ala-ala McD sikit lah ayam ni. Ni dah puasa keempat lah tak silap aku. Cepat pejam celik dah 4 hari lah puasa. Boleh nak cakap apa lah. Sambal sotong mak aku buat ni. Oh, betul-betul kau lah. Sedap oh. Lepas tu pedas-pedas pula tu. Weh, betul-betul lah. Pedas menyengat pula ni. Ni sambal sotong ni mak aku buat Untung ada ibu reti masak je ni kan. Terima kasih bu. Betul-betul sedap lah. Untung bu.
ni pun betul-betul rangup lah. Boleh sedap lah. Pedas yuk ni. Pedas ni. Lain sikit lagi nak habis lah. Korang kat rumah tu, yang mana pun, korang kat rumah tu jangan ponteng puasa kan. Puasa ni setahun sekali je. Cuba jangan ponteng puasa. Tahan sikit. Malu kalau budak-budak rendah tu puasa, adik-adik tu puasa, korang tak puasa yang besar-besar ni, malu. Okay geng, itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Tolong support aku lagi sikit nak 2k subscriber lah. Tolong lah kan. Saya yang sama ni support aku, yang tengok video aku ni. Korang komen lah korang nak aku buat video apa pula lepas ni, okay? Kita jumpa di next video. Apa-apa pun memang sedap.